Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adab Arif bin Fauzi dari tim STV ingin berkongsi tentang program Hari Pentalista Bukit Mertajam. Program ini telah diadakan pada tarikh 4 hari bulan 1 2025 yang bertempat di IKTBM Bukit Mertajam, Pulau Pinang yang melibatkan seramai 32 orang peserta untuk permainan petong. Enjoy the clips! Video sudah tiba di penghujungnya. Untuk pengetahuan semua, tim petang SMK Batu Maw telah berjaya meraih tempat kedua dan atletnya ialah Muhammad Afham Danish bin Muhammad Azmi. Tahniah atas usaha dan kejayaan beliau. Semoga tim petang SMK Batu Maw terus maju jaya ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian dari saya dan tim STV, Shaping Tomorrow True Media. See you guys on next clips. Sayonara. Bye-bye.